Konten tak letak beg kuning. F. Ramai orang acah-acah tak letak beg kuning nak bagi view tinggi. Masalah view pun sendu. Tak letak beg kuning. Dah kali sale pun sendu. Konten tak tunjuk muka. A. Zaman sekarang ni kadang-kadang konten tak tunjuk muka lebih convert daripada tunjuk muka. Sebab zaman sekarang orang suka tengok benda yang dekat-dekat. Suka tengok cinematic. So, variety kan konten kita tak tunjuk muka juga. Konten kuantiti. A++. Zaman sekarang adalah konten yang you kena banyak. Sebab dia adalah GMV Max. So, you tak boleh pilih apa konten you suka. AI yang akan pilih konten apa yang padu. Live. Saya bagi B. Sebab live ni bagus, direct sale. Tapi kalau you buat live, sale tak ada. Kalau live host kita cuti, sale kita pun cuti. Live host kita sakit, sale kita pun sakit. GMV live. Saya bagi C. Dia bagus, cuma dia susah sikit nak monitor. Dia tak stabil dan kadang-kadang boleh burn cost. Lebih teruk berbanding dengan GMV produk. Konten viral. Saya bagi B. Sebab konten viral bagus, cuma dia bagus untuk awareness, untuk besarkan kolam. Tapi boleh tentu lagi convert. Ramai orang viral tapi sales pun tak viral. Ramai staff untuk grow. D. Ramai orang berfikiran, nak ada 30 orang staff nak cecah 1 juta. Zaman sekarang ada GMV, ada AI. 6 staff saja pun boleh grow sampai 1 juta sebenarnya. GMV produk. A++. Sebab GMV produk ni sales automation. You buat konten banyak, tak perlu buat live. Staff sikit, tapi sales you boleh cecah 1 juta. Tu padu. Wow, macam mana nak bayar GMV ni? Simple. RM19 je saya nak. Awak bayar je, join Founder Meetup Strategi GMV Max Raya Edition yang akan berlangsung pada 12 Februari ini. Bandar Berkata Ceras pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari 4 jam. Ini saya akan share strategi konten yang you tak perlu bergantung dengan live. Staff sikit tapi sales boleh cecah beratus-ratus ribu. Nak ke tak nak? Baca kisah kat bawah.